asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin mufakat. Ikan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisham bin Abdul Wahab. Saya dari program Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan tahun 4 semester 1 bernombor matrik A197477. Assalamualaikum, saya Wama Mahmud Azmi Mustafa, pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan tahun 4 semester 1 bernombor matrik A196466. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli bin Ahmad dari program Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Kecemasan tahun 4 semester 1 bernombor matrik A197470. Tugasan 2, potret hubungan etnik, analisis iklan petronas, ikan di laut, asam di darat, pemakasaan hubungan Melayu India dan masyarakat majmuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini pelayan kami membentangkan analisis terhadap iklan petronas bertajuk Ikan di Laut, Asam di Darat, terbitan tahun 2003. Iklan ini dipilih kerana ia memaparkan hubungan harmoni antara jiran berbangsa Melayu dan India. Walaupun berbeza budaya, hubungan mereka tetap kukuh beraur dengan tebing, saling menyokong dan saling memerlukan. Perkara ini mengingatkan saya kepada kata-kata Tun Abdul Razak, perpaduan adalah prasyarat utama bagi kemajuan negara. Untuk membuka perbincangan, saya ingin bertanya kepada rakan-rakan, apakah pengamatan awal anda terhadap mesej utama iklan ini? Apa pendapat anda, Saudara Hisham? Terima kasih, Zul. Pada pandangan saya, mesej yang paling menonjol dalam iklan ini ialah nilai toleransi antara kaum watak Melayu dan India yang digambarkan saling menghormati, saling memahami dan hidup tanpa prejudis. Mereka menghayati pepatah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Ini menyokong antara satu sama lain dalam kehidupan seharian. Saya teringat kata-kata Tunku Abdul Rahman, keamanan dan keharmonian hanya dapat dicapai apabila kita belajar menerima perbezaan dengan hati terbuka. Muaz, bagaimana pula kamu melihat simbolik ini dapat diketengahkan dalam iklan ini? Terima kasih, Saudara Hisham. Bagi saya, simbolik pepatah ikan di laut, asam di darat menggambarkan bagaimana dua perkara yang berbeza boleh menghasilkan sesuatu yang lebih baik apabila disatukan. Ini melambangkan hubungan Melayu dan India yang saling melengkapi dalam masyarakat majmuk. Iklan ini menunjukkan bahawa keharmonian tidak berlaku secara kebetulan, tetapi melalui hubungan ikhlas dan nilai kemanusiaan yang diamalkan. Seperti kata Za'ba, insan yang berilmu dan berakhlak akan membawa manfaat kepada masyarakat seluruhnya. Iklan ini juga mengingatkan kita bahawa perpaduan bermula daripada kejiranan, bukan hanya melalui kempen tetapi melalui tindakan harian. Saya bersetuju dengan Muaz. Nilai kemanusiaan yang dipaparkan dalam iklan ini semakin penting dalam masyarakat moden yang kadang-kadang bersifat individualistik. Zul, pada pandangan kamu, adakah mesej iklan ini masih relevan untuk masyarakat Malaysia pada hari ini? Ya, saya percaya mesej ini sangat relevan. Dalam dunia yang semakin sibuk, hubungan antara jiran sering diabaikan sehingga kita bagai enau dalam berduka melepaskan pucuk masing-masing. Namun perpaduan negara bergantung kepada hubungan baik seperti inilah. Seperti kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, jika kita memahami antara satu sama lain, tidak akan timbul perpecahan. Iklan ini mengingatkan kita bahawa keharmonian bermula daripada tindakan kecil, memerlukan bantuan, berkongsi rezeki dan menghormati kepelbagaian budaya. Daripada perbincangan ini, saya melihat hubungan Melayu-India dalam iklan ini sebagai contoh amalan hidup bagi seri pulang ke gagang, iaitu kembali kepada nilai harmoni yang menjadi asas kepada keutuhan negara kita. Saya pula bersetuju dengan kata-kata Ungku Aziz. Bangsa yang kuat ialah bangsa yang bersatu. Toleransi dan keikhlasan ialah jambatan yang menyatukan masyarakat majmuk. Sebagai melekatkan refleksi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ikan berenang di air jernih, asam di darat menambah rasa. Berbeza bangsa tidak berselisih, hormat dan kasih menyatukan kita. Pantun ini menggambarkan bahawa walaupun masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, hubungan yang dibina atas dasar hormat, kasih sayang dan keikhlasan akan menghasilkan perpaduan yang kukuh. Perpaduan sebenar bermula daripada kejiranan, bukan sekadar slogan, tetapi melalui tindakan harian yang kecil namun bermakna. Satu, bangsa merdeka.